Selamat datang ke Rich Life. So, sementara nak tunggu makanan sampai, I think best kalau saya buat video sini video. So semalam saya terbaca satu artikel, mana artikel ni menceritakan tentang bagaimana seorang bila dah bersara, dia tak dapat pun nak guna apa benda yang telah disimpan dan dah terlaburkan semasa dia hidup. Sebenarnya agak mengecewakan dan agak menyedihkan saya, sebab seorang tu dah bekerja mempas pulas sepanjang hidup dia, sepanjang karier dia, sepanjang perjalanan kerjaya dia, dan bila dia dah bersara, 4 tahun, 2 bulan lepas tu meninggal dunia. So dia punya screenshot tu saya share dekat sini, saya share dekat atas ni. Alright. So apa yang saya nak kongsi kat sini adalah kita tak tahu selama mana kita hidup kat dunia ni, betul tak? Kita tak tahu bila kita akan pergi, bila kita akan mati. Jadi kalau kita fikirkan, kalau seseorang tu kita bekerja, yalah, kerja tu memanglah perlu untuk menyara hidup, menyara keluarga dan sebagainya. Cuma yang sedih kat sini adalah bila seorang tu bekerja, kemudian dia meninggal. Dia meninggal, dia mati, dia tak dapat pun merasa duit yang dia telah kerjakan, yang dia telah laburkan semasa dia hidup. Dan itu benda yang mengecewakan dan menyedihkan saya. Jadi saya fikir salah satu sebab juga kenapa saya pursue bebas kewangan ni adalah saya nak capai satu keadaan tu yang mana saya boleh bersara lebih awal daripada tarikh bersara. Kalau kat Malaysia ni, bersara biasanya kita kaitkan umur 55 tahun ataupun 60 tahun kan. Jadi kalau kita buat bersara lebih awal daripada usia tu, bermaksud kita ada berapa tahun tu. Kalau contoh bersara 60 tahun, kita bersara wajib 60 tahun, kita bersara awal umur 45. Itu kita ada 15 tahun awal. Kalau kita bersara awal umur 50 tahun, maksudnya kita ada 10 tahun awal daripada orang-orang lain yang akan bersara juga. Cuma dia akan bersara mengikut tempoh ataupun tarikh yang telah diwajibkan, iaitu bersara wajib lah. Bersara awal ni dia bagi anda pilihan, dia bagi anda pilihan untuk membuat perkara lain dalam hidup, bukan sekadar bekerja. Bila saya lihat bersara awal, saya mempunyai pilihan dalam hidup. Saya boleh buat perkara-perkara yang saya impikan, yang saya idamkan nak buat selama saya daripada zaman sekolah itu, daripada zaman universiti yang saya impikan nak buat. Jadi saya sekarang sudah nak buat. Tapi untuk nak bersara awal tu, perlu menjadikan diri dalam keadaan kewangan yang baik, yang stabil, yang kukuh, yang mana bulan-bulan anda ada income, anda ada pendapatan yang boleh menggantikan diri anda dalam pejabat. Hello. Okay. So, alright, thank you. Suruh berapa? Boleh? Thank you. Okay, so makanan pun dah sampai. Makanan dah sampai. Kita sambung lagi lepas ni lah kot. So, saya makan tu. Okay, sambil balik. Saya cakap orang banyak yang mahu tadi. Makanan dah habis. Alhamdulillah. Itu canai. Saya makan simple tu. Itu canai. Ada telur sotong dan ada teh tarik. Alright. So, alhamdulillah. Okay. So, back to topik tadi. Back to perbincangan kita stop tadi. Bersara awal memberikan kita pilihan dalam hidup untuk membolehkan kita berhenti daripada kerja. Okay. Dan macam mana kita nak berhenti kerja tu, kita boleh capai satu tahap yang mana kita bebas kewangan. Dan bebas kewangan ini bermaksud kita ada aset-aset yang boleh memberikan kita pendapatan, menggantikan kita pendapatan, menggantikan diri kita dalam daripada kita dalam office. Okay. So, bila kita dah capai tahap yang mana aset-aset yang kita ada, tak kira aset-aset kita ada investment, simpanan, tanah, sewa, saham,
sewa kedai, emas, apa-apa je yang boleh bagi kita in return pendapatan, income bulan-bulan ataupun tahunan, mana kita dah boleh melepaskan kerjaya kita, melepaskan kerja kita di pejabat dan kita boleh bersara awal. So ending dia, pengakhiran dia untuk seorang yang bersara awal atau bebas kewangan sama sahaja. Saya ulang lagi sekali, saya ulang, sama sahaja dengan kawan-kawan dia, dengan kawan office dia, dengan orang-orang lain yang tengah bekerja dengan dia di pejabat. Ending dia sama sahaja, iaitu semua orang akan bersara juga kalau panjang umur. Kalau panjang umur semua orang akan bersara, semua orang akan reach that point of retirement. Cuma beza dia, orang yang bebas kewangan ni, orang yang dia besar awal ni, dia boleh lebih awal dia retire supaya dia ada gap antara usia dia sekarang yang mana dia bersara dengan usia retirement wajib, iaitu ataupun usia persaraan wajib. Kalau kat Malaysia ni biasanya kita sebut 60 tahun. Itu saja beza dia. Setiap orang dia akan bersara kalau dia umur panjang. Jadi macam saya kongsikan tadi satu snapshot, satu screenshot yang mana orang yang bersara awal, orang yang bersara, orang yang pencen, tapi kemudiannya beberapa bulan lepas tu dia meninggal. Jadi keadaan tu menyedihkan bagi saya. Yalah, dah bekerja keras sepanjang hidup, menyimpan kan, ada investment semua tu, tiba-tiba ada sakit, few months after that beritahu meninggal dunia. Jadi tak dapat guna apa jua simpanan yang dia ada semasa dia bina lah masa dia hidup. Itu yang pertama. Okay, yang keduanya yang saya nak ceritakan sini adalah bila kita bersara awal juga, kita dapat buat perkara lain yang kita nak buat. Kalau kita dah bekerja dalam pejabat, kita terikat, kita tak dapat nak buat. Jadi kalau kita bersara awal, kita ada masa yang lebih terluang, kita boleh luangkan berbagai benda kita nak buat. Itu impikan. Jadi itu saja untuk episode hari ini. Saya harap yang bermanfaat dan bagi anda terbuka minda kita memikirkan benda ni, sebab saya pasti ramai kat luar sana yang bekerja setiap hari kan, yang pejabat setiap hari, yang rutin harian, mungkin dia tak sampai nak berfikir benda-benda macam ni. Jadi hopefully video ni sampai kepada anda dan membuka sedikit minda anda untuk fikir long term kan. With that, thank you very much untuk mendengar. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam video akan datang. Take care. Bye bye.